Platform media sosial berskala besar disifatkan berdaftar mulai 2026. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengumumkan bahawa semua penyedia perkhidmatan pesanan internet dan media sosial yang mempunyai 8 juta atau lebih pengguna di Malaysia akan disifatkan berdaftar secara automatik sebagai pemegang lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi atau ASPC berkuat kuasa 1 Januari 2026. Memetik kenyataan media yang dikeluarkan MCMC, langkah ini dilaksanakan menerusi peruntukan deeming di bawah Seksyen 46A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini bagi memastikan platform berskala besar beroperasi dalam kerangka perundangan dan kawaselia negara secara lebih teratur, konsisten dan berkesan. Antara platform yang terlibat termasuk WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube tertakluk kepada kriteria ditetapkan oleh MCMC. Menurut MCMC lagi, pelaksanaan ini bertujuan mengukuhkan accountability platform selain menutup jurang pengawasaliaan khususnya terhadap penyedia perkhidmatan dari luar negara serta meningkatkan keselamatan pengguna dalam talian terutamanya kanak-kanak dan keluarga. MCMC turut menjelaskan bahawa platform terlibat akan terus beroperasi seperti biasa melalui platform global masing-masing dan tidak diwajibkan membuka pejabat fizikal di Malaysia. Namun, perlu mematuhi keperluan undang-undang tempatan. Tambahan lagi, penyedia perkhidmatan yang telah berdaftar sebagai pemegang lesen ASPC pula akan kekal berdaftar sehingga tempoh pendaftaran sedia ada tamat. MCMC juga menegaskan pendekatan ini selari dengan amalan antarabangsa dalam pengawal seliaan platform dalam talian berskala besar. Ia bagi memastikan internet yang lebih selamat untuk semua pengguna di Malaysia. Maklumat terperinci tentang pelaksanaan peruntukan deeming boleh diperolehi melalui laman sesawang MCMC. Memetik laporan Harapan Madani bulan lalu, penubuhan jawatankuasa keselamatan dalam talian tidak menjejaskan peranan MCMC sebagai pengawal selia utama dan tunggal bagi Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azadina Osman Said berkata, sebaliknya mandat MCMC diperkukuh bagi memimpin siasatan, penguatkuasaan dan tindakan terhadap platform yang gagal melindungi pengguna. Menurutnya, jawatankuasa itu hanya berperanan menyediakan analisis strategik dan pandangan pakar bagi menyokong keputusan pengawal seliaan tanpa menjejaskan kebebasan bersuara. Malahan tambahnya lagi, jawatankuasa keselamatan dalam talian berperanan menjalankan kajian teknikal dan analisis pakar selain menyelaras konsultasi pelbagai pihak termasuk industri, akademia, pakar teknologi dan organisasi masyarakat sivil. Bila berkata sebelum Akta Keselamatan dalam Talian 2025 berkuat kuasa sepenuhnya, jawatankuasa Pro Tem ditugaskan menetapkan hala tuju strategik, keutamaan dasar serta kerangka tadbir urus bagi memastikan pelaksanaan akta berjalan secara teratur dan berasaskan bukti.